Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi, Hari okey. ini saya akan explain seberapa sikit tentang saya punya individual assignment, iaitu untuk NW4 tentang pick and place Cartesian robot yang ada dua axis. Jadi dia akan gerak daripada kiri ke kanan dan dia ada naik turun saja. Jadi saya akan explain tentang saya punya ladder diagram. Jadi ini ladder diagram yang saya dah buat untuk intermediate level, iaitu saya pakai step sequence. Okey, jadi untuk ladder saya yang pertama saya pakai stop button, iaitu dengan address 001 untuk reset. Okey, jadi lepas tu kita ada saya punya start button saya yang menggunakan diffraction up. Okey, jadi pada start button akan mengawal bermula daripada step 1. Jadi dekat sini ada beberapa normally close punya coil, iaitu antaranya busy, reset dan counter dan juga timer yang kedua. Okay. Jadi seperti biasa kalau step sequence, ini cara dia punya latching dia untuk parallel connection dan next step. Okey, jadi untuk step 2, step 3, step 4 semua sama je. Okey, sampai ke untuk monitoring condition yang mana kita akan bagi dia situasi di mana untuk mengawal next step itu berlangsung. Okey, contohnya pada step pertama, operation seterusnya akan berjalan bila down sensor detect. Jadi untuk step kedua, operation seterusnya akan berjalan bila timer kosong detect. Untuk step yang ketiga akan meneruskan bila up sensor detect. Okey, buat masa sekarang saya dah work online. Jadi pada keadaan home, kita boleh nampak up sensor kita dan left sensor kita tengah trigger. Okey. Jadi sama juga untuk step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, step 9 hanya akan meneruskan ke step seterusnya bila input yang sepatutnya detect. Okay, jadi pada output section saya di mana kita akan programkan kita punya output yang akan yang trigger pada step yang berkenaan. Jadi contohnya untuk step 1, step 2, step 5 dan step 6, benda yang akan di-trigger adalah kita punya up and down mechanism yang dikawal oleh satu output saja, iaitu 100.04. Okey, untuk kita punya output grip dan ungrip, kita punya sini, kita punya Cartesian robot ni, kita pakai output 0.05 yang akan dikawal oleh step 2, step 3, step 4 dan step 5. Dan kita juga ada letakkan timer, iaitu timer kosong yang diberikan value N30 untuk 3 second. Jadi untuk step 4 akan mengawal pergerakan dari kiri ke kanan. Okey, untuk step 6 akan diletakkan timer, iaitu sebanyak 3 second juga, untuk sebagai timer yang akan berjalan bila robot ungrip sesuatu barang. Okay, jadi untuk step 8 kita ada timer yang ketiga, iaitu timer 2 second yang berfungsi bila robot naik selepas mendropkan barang. Robot akan naik dan ada timer 2 second sebelum dia gerak ke move position balik. Okey. Okay, jadi untuk step 9 kita hanya untuk gerakkan robot kembali ke kiri. Okay, dan bila robot kembali ke kiri ke home position, counter kita akan trigger, dan bila counter kita mencukup 2 count, iaitu 2 cycle penuh, counter kita akan putuskan kita punya sambungan seperti di sini. Okey, counter kita akan putuskan sambungan. Dan untuk mula balik operation ni, kita perlu reset dulu counter kita dengan menekan stop button, trigger stop button, dan kita boleh start balik macam biasa. Okey, itu saja tentang ladder diagram saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi untuk saya punya hardware mechanism tentang
AW04 ni. Jadi seperti yang boleh nampak, ini kita punya Cartesian robot punya working hardware. Jadi ini adalah sensor right kita, dan ini adalah sensor left kita ada belakang ni. Sekarang ni boleh nampak dia tengah trigger. Okey, dekat sini kita ada sensor up iaitu 003 yang sedang trigger sekarang pada home position. Dekat bawah ni kita punya down sensor. Okey, dan untuk bahagian output, kita ada output grip dan ungrip di sini, dan kita ada mekanisme untuk gerak ke kiri dan ke kanan di sini. Lepas tu untuk up dan down akan dikawal oleh bahagian ni. Okey, jadi kita dah sambung kita punya sambungan seperti yang kita dah programkan di sini. Okey, jadi input yang diletakkan pada sini seperti yang telah dilabel pada Cartesian robot ni. Okey, jadi untuk mulakan kita punya sistem, yang pertama saya perlu resetkan saya punya counter dan sistem saya dengan trigger stop button dahulu. Jadi stop button kita beraddress 01. Jadi cara untuk kita trigger dia hanyalah on sekali dan off balik. Jadi bila sistem kita dah fully reset, kita boleh start kita punya sistem. Jadi bila saya trigger button 00, sistem saya akan beroperasi seperti yang telah diprogram, iaitu robot akan mula turun ke bawah dan akan grip barang. Okey, jadi grip ini akan berlaku selama 3 second dan dia akan kembali kepada up, dan kemudiannya gerak ke kanan dan akan turun ke bawah dan ungrip, dan selama 3 second juga. Jadi dia akan naik ke atas dan akan ada timer beroperasi selama 2 second baru akan gerak ke kiri. Disebabkan lepas itu, okey, disebabkan oleh timer 003 kita. Okey, jadi sistem ni juga akan berfungsi selama 2 cycle, sebanyak 2 cycle, disebabkan oleh kita punya counter. Dan bila sekarang ni dalam dalam keadaan counter kita dah trigger, sistem kita akan berhenti. Okay, jadi untuk saya mulakan balik ni macam biasa, saya reset menggunakan button stop saya. Lepas tu saya punya sistem boleh beroperasi seperti biasa. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.